merupakan satu inovasi yang terbarulah lain daripada sistem di pasaran iaitu sistem ERPH menggunakan AI, Artificial Intelligence Technology. Okey, apa yang cikgu perlu lihat adalah yang biasanya kita klik pada RPH, kita nak buat RPH, okey contohlah Ah, saya nak tambah RPH kan. Okey, klik pada tambah. Kat sini dia dah ada minggu 1, minggu 2 boleh klik lah. Kemudian dah tarikh, pilih masa. Contoh saya nak buat pukul 8.45 hingga pukul 9 suku. Okey, pilih kelas. Contoh tahun 6 PK, automatik ada jumlah murid. Saya masukkan jumlah yang hadir pada ketika itu adalah seorang daripada 2 orang. Kemudian tahun, okey, tahun 6. Tahun 6 saya mengajar matematik. Matematik biasa, matematik. Kalau matematik PPKI pun ada ataupun kalau penglihatan, pendengaran semua ada, KAIMAL pun ada. Okey, yang PPKI subjek semua ada. Okey, kemudian saya pilih matematik sebab saya guna subjek dana. Okey, untuk penglihatan, pilih topik. Contoh saya nak buat topik wang. SK, pengurusan kewangan. SP, okey, mengenal harga kos menjual untung rugi. Okey. Baik, sekarang ni saya dah jana 18 RPH untuk tahun 2025. Apa yang saya nak buat adalah saya nak klik satu butang ni, automatik AI akan bagi cadangan untuk objektif tahap rendah, tahap sederhana dan tahap tinggi. Kemudian dia akan bagi aktiviti yang sesuai untuk SP saya. Sebagai contoh, saya tunjuk contoh, saya nak klik pada butang jana. Bila klik pada butang jana objektif, AI akan analisis tajuk kita, tahun yang kita buat dan tahap murid tersebut. Okey, sekarang ni saya dah jana 19 RPH. Dia dah bagi maklumkan, okey, tahap rendah murid dapat mengenal pasti perbezaan antara harga kos, harga untung dan rugi. Ni tahap sederhana, dia mengira. Ni mengenal pasti mengira. Ni yang tahap tinggi dapat menganalisis. Okey, dia yang bantu kita. Kemudian dia dah bagi cadangan lah. Guru menunjukkan contoh harga kos dijual, murid diminta untuk mengenal pasti perbezaan harga kedua dia. Semua 1 hingga 5 mengikut apa yang objektif yang kita objektif SP ni, mengikut SP dan kita boleh edit kat sini. Boleh edit kat sini. Kalau nak tambah ataupun kalau kita nak ubah, boleh edit kat sini. Dan apa yang kita perlu buat adalah, okey, kita tulis ni kita boleh klik-klik je, tak perlu nak tulis sangat. Okey, klik-klik, okey, PBD pun semua, RPI, okey. Ini catatan, okey, kita tulis je PDPC berjalan dengan lancar. Okey, inovasi kat sini cikgu tak ada mikir dah. Nak apa idea nak buat. Kalau cikgu rasa macam tak best lah ni, boleh jana lagi untuk cadangan baru aktiviti ya. Okey, saya klik sekali lagi, kali kedua lah. Sekarang ni 19, saya klik sekali lagi. Harap bersabar, AI sedang menjana. Kita tunggu sampai siap. Okey, ambil masa 4 hingga 8 saat lah. Okey, sekarang ni dah siap dah. Penerangan ringkas mengenai harga kos, harga jual, untung rugi. Okey, saya rasa ini dah cukup baik, dah cukup padat, simple, sesuai untuk SP saya. Jadi, apa yang saya perlu buat adalah klik papan murid, kemudian saya pilih murid yang tak hadir adalah Helmi, tidak hadir. Kemudian Amin mencapai objektif. Apa yang saya ajar tajuk hari ini adalah mengira kos menggunakan AI. Kemudian saya simpan. Okey, apabila saya simpan, okey, dia dah keluar kat sini hari Ahad. Sorry. Okey. Uh, uh, okey, saya klik kat sini. Okey, saya boleh print terus. Klik cetak. Ah, cetak terus. Keluar terus semua maklumat yang saya buat. Ni yang tadi lah matematik. Okey. Tarikh ni 20 hari bulan hari Ahad. Okey, kemudian matematik, tajuk ruang pengurusan dan SP mengenal harga kos apa semua. Okey, ini adalah aktiviti
dalam RPH, kemudian maklumat murid, penilaian apa semua dan ni. Okey, ini adalah inovasi terbaru menggunakan AI, Artificial Intelligence Technology. Boleh print, boleh download. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.